Anak makcik yang nombor 1 ada diploma elektrik dan elektronik tapi masih belum kerja. Boleh ke dia PTVET? Boleh. Dapatkan kemahiran. Sekarang orang tengok kemahiran tuan-tuan puan. Kepada anda yang belum follow, boleh follow. Kepada anda yang minat dalam bidang pemotoran, ini adalah kemahiran yang sangat mahal. Itu dia. Kemahiran yang sangat mahal untuk anda perlu ada. Sebab rumah saya ni nak pergi tukar minyak hitam jauh. Dan pula air ni air Ahad. Awak ada kesempatan untuk right. Itu dia. So kepada anda yang berminat dalam bidang pemotoran, terutamanya pembakian ataupun berkaitan dengan mechanical dan sebagainya, anda boleh apply dekat UP_TVET ataupun program-program di bawah MARA. Tak silap saya, Get MARA ada offer program motor ni.